Special untuk bulan puasa saja. Besar-besar sotong ni. Sotong gergasi ni. Bulan puasa ke tak bulan puasa, sentiasa ramai. Kau tengok kat luar tu ni. Sangat-sangat ramai orang. Tadi ikan bakar, apa nama dia bang? Ikan bakar sambal petai. Dah siap. Ini Dah siap. sotong pula. Sotong pula. Okey. Ini menu khas bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Besar-besar sotong ni. Besar-besar. Bulan puasa dia kalau bakar-bakar ni naikkan selera. Ya, betul. Betul, Kan? betul. Oh, itu sambal khas dia Sambal dia. Dia siap rasa dah. Tinggal bakar je. Menu utara ke? Minum utara, ya. Utara. Kita minum utara. Utara campur dengan petani sikit. Patani sikit Petani sikit. Oh, saiz ni saiz double XL gergasi punya ni saiz ni. Sotong gergasi ni. Ya. Ni kalau orang nak tambah petai pun boleh. Boleh juga. Boleh juga. Jadi kita taruh terus sambal, nak bagi sambal tu masuk dalam isi kan. Lagi terasa lah. Ini bau sambal dia naik tu. Apa lagi menu yang ada untuk Ramadan? Selain pada siakap bakar, sotong bakar, kita juga ada nasi kerabu. Yang tu memang bukan bulan puasa pun ada. Memang ada. Nasi kerabu. Sup memang dalam macam biasa lah. Sup standard lah. Menu special kita. Itu menu utama. Menu utama, ya. Satu lagi salad Thai. Lebih kurang colek, tapi dia lebih kepada sayur banyak. Kuah dia macam kuah kacang, macam pasembu. Tapi ala Thai punya. First time saya nak cuba tu. Ya tu. Ya, kena cuba tu, kena cuba. Yang tu untuk makan morel lah. Okay. Ada colek juga ke? Ada juga. Ada juga. Macam goreng-goreng ala carte ada juga. Ada juga. Jalan juga macam biasa Ya. Baik. Waktu operasi Ramadan pukul apa start? Ramadan kita start ambil order pukul 4. Dah boleh bungkus lah. Makan tak boleh lah. Pukul 4 tu makan tak boleh lah. Bungkus lah. Makan. Nanti bukan yang order tu kena tangkap, tuan-tuan kedai kena tangkap sekali. Kalau untuk makan di kedai memang digalakkan untuk booking ke macam mana? Ke boleh walk in je? Kita galakkan order, kita simpan meja, apa menu yang nak order kita siap-siap ke semua. Just datang terus benda dah ada, dah siap. Yang specialnya Ramadan kali ni kita nak buat Thai Food Festival. Semua menu-menu Thai kita akan buat keluar ke depan. Kita buat konsep macam Thai street food. Baik, jadi stall-stall akan susun kat luar. Ya. Semua menu-menu macam sup, nasi kerabu ke, menu-menu Thai semua akan letak kat luar. Semua kita akan letak kat luar. Baik. Jadi akan memeriahkan suasana. Special untuk bulan puasa saja. Ini dia boleh request juga kalau nak petai Ya. Nak petai boleh request. Panas-panas sedap ni. Tu dia. Sotong Bakar kita. Kak, ni menu apa nampak macam sedap dan sihat? Salad Thai. Salad Thai. Yeah. Tengok macam banyak bahan-bahan dia. Ada ni. salad. Ada udang, ada ayam, ada telur, ada timun, buah anggur, strawberry, salad, carrot, ni watan. Kuah dia. Kak, ini apa pula ni? Colek untuk buka puasa dan colek moreh. Dalam tu dia ada apa? Ada ni. ikan celup tepung. Ada udang, ada sotong. Okey. Macam malah keropok, betul sayur lah, sayur sihat ni. Kita berada di arena sup darat yang paling terkenal, paling trending di Ipoh ni. Jadi kita datang review menu untuk berbuka puasa dan juga menu untuk moreh. Sini macam biasa, kedai dia memang ada jual sup, macam-macam jenis sup, daging, urat, perut, tulang, ekor, gearbox, semua ada. Itu semua sup. Ada juga nasi kerabu, ada juga somtam, nasi kaumo, daging bakar danak, kerabu Maggi, macam-macam menu Thai. Dan yang paling special untuk bulan Ramadan nanti, dia akan buka stall kat depan tu. Dia akan susun semua menu-menu Thailand. Termasuk juga kat sini ada juga ala carte, goreng-goreng, siakap 3 rasa, siakap steam, semua ada. Dan ini khas untuk bulan Ramadan. Menu pertama yang kita nak cuba yang sangat-sangat unik iaitu salad Thai. Kalau tengok pun sangat-sangat healthy. Pertama korang tengok, dia ada dada ayam, ada anggur, strawberry, ada salad, ada carrot, ada kobis ungu, wantan, udang celup tepung, telur rebus dan juga timun. Cuma yang ni lah bergoreng sikit. Pertama sekali kita makan buah dulu. Kalau buka puasa makanlah buah dulu. Bismillah. Unik sebab dia ada buah. Kita ambil kuah, letak dekat dada ayam ni. Ambil salad sikit. Kita cuba makan nak rasa kuah dia tu. Kemudian kita ambil telur rebus. Rebus sikit kuah lagi. Bismillah. Dia rasa macam kuah kacang tapi lain. Sebab ini memang kacang lah. Kita cuba lagi. Bismillah. Kuah kacang versi Thai. Udang celup tepung. Bismillah. Ini kalau untuk buka puasa ngam, pasal dia healthy. Kata owner, di Thailand orang makan waktu buka dan juga waktu moreh.
Okay, bagi saya ini appetizer yang sangat-sangat baik untuk bulan Ramadan. Belum kita nak cuba ikan bakar sambal petai tu, dia ada juga colek. Ini satu set colek ni. Sama juga orang makan, kebanyakan orang akan makan colek ni di waktu Moreh lah, selepas tarawih. Dan dia bagi sos dia lah. Ini memang orang-orang Pantai Timur, orang Thailand suka ni. Kita cuba makan ikan goreng. Bismillah. Akak tu kata Thailand style, tapi sebenarnya tak ada beza pun Kelantan dan juga Thailand, sama je. Dia pun celup tepung sama je. Jadi kita dah cuba udang, kita nak cuba sotong pula. Ini sos Thailand macam sos Thailand biasa. Bismillah. Ya Allah. Dan letak keropok juga. Ada salad. Dan ini kalau kau bawa satu family makan memang feel. Dan kita tak sabar nak cuba jeng 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 ikan siakap bakar petai. Petai dia berselera. Kita cuba terus dia punya ikan. Bismillah. Petai dia. Bismillah. Erina Sop Darat bulan puasa ke tak bulan puasa sentiasa ramai. Kau tengok kat luar tadi. Sangat-sangat ramai orang. Bismillah. Kedai ni dia ada lagi satu cawangan dekat tapah. Kita nak makan dengan nasi. Ikan dia bakar cantik. Sambal dia dah masak siap. Jadi kalau korang order, baru dia bakar. Bismillah. Saya rasa kalau buka puasa, makan ikan bakar lagi feel. Sama dia bukan makanan yang bergoreng lah. Sebab kalau bulan puasa ni kita kena elak sikit makan makanan bergoreng. Sebab nanti bila lalu kat tekak renang-renang minyak kalau bulan puasa lah. Kalau saya lah, kalau orang lain tak tahu, okay? Saya sangat suka ikan bakar ni. Sambal dia pun pedas, manis, masam. Kata abang tu, ini resepi utara. Sebab akak tu orang Thailand, abang tu orang Baling Kedah. Bismillah. Jadi sambal dia macam sambal ikan bakar Portugis. Sedap. Bismillah. Kalau makan Thai Moreh pun sedap kan. Bismillah. Tengok tu, hampir separuh dia makan seorang. Saiz pun besar. Bismillah. Ini sotong, tapi korang boleh request. Kalau nak petai pun boleh buat petai. Tapi ini saya tak order petai sebab itu dah ada petai. Wow, kalau tengok lembut. Ini telur sotong ni. Kalau kat kedai-kedai ni, kedai nasi campur, sotong harga lain, telur sotong harga lain. Bismillah. Jadi itu baru telur sotong dia, belum sotong lagi. Telur sotong kan, kalau kat kedai mamak, antara menu yang termahal dan menu yang kayangan. Sopan yang kedua, kepala sotong. Bismillah. Ini kepala dia, janggut dia kepala pula. Ambil sambal dia, gaul dengan nasi, suapan terakhir. Bismillah. Kita nak cuba dia punya isi pula. Bismillah. Ada dua pilihan, nak order siakap boleh, nak order sotong pun boleh. Overall semua menu puas hati. Saya sangat-sangat recommend untuk korang buka puasa sepenuh Ramadan ni dekat Erina Sop Darat. InsyaAllah kalau korang datang sini, pertama, suasana dia sangat-sangat cantik. Orang ramai, tenang, tepi jalan. Dan digalakkan untuk korang kalau nak berbuka kat sini, buat tempahan dulu. Order booking meja dahulu supaya tak perlu beratur. Korang datang, just search Erina Sop Darat Simpang Pulai. InsyaAllah terus sampai kat sini. Okay, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.